Okay guys. Kita dah buat apa sekarang ni? Kita nak main game Roblox. Roblox apa? Tower of Hell. Sebab apa nama dia Tower of Hell? Dulu aku pernah main Tower of Hell ni sekali tau. Tapi aku dah fed up sangat. 2 tahun yang lepas betapa aku bencinya game ni. Betapa aku bencinya game Tower of Hell ni sebab dia sangat susah. Dia buat kepala aku sakit dan aku terjerit-jerit macam orang gila. So hari ni aku nak cabar diri aku untuk main Tower of Hell lagi sekali. Sebab ramai sangat yang minta bang mainlah Tower of Hell lagi bang. Dia ada satu lagi sebenarnya, Tower of Misery. Tak silap aku ke Misery apa benda tak kerti nak sebut. Itu pun susah juga. Tapi ini pun agak susah ya. So tanpa basa-basi, jomlah kita naik ya. Aku ingat lagi tempat ni ya. Tempat ni yang buat aku sakit hati, sakit jiwa, sakit kepala hari tu. Bukan hari tu, masa tu. Ni kenapa tiba-tiba pula lain ni? Tadi lain. Aku dah kata dah. Baru first tau. Baru first ni. Ini baru first ya. Baru first. Minta maaf ya. Minta maaf awal-awal. Aku memang benci game ni. Aku memang benci game ni sampai hari kiamat. Aku tak tipu. Okey, Alhamdulillah kita lepas ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Cepatlah. Jatuh lagi. Astaghfirullahalazim. Kita kena belajar banyak bersabar ya main game Roblox ni ya. Aku juga aku panggil game ni game goblok sekarang. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Okey, Ikmal jangan marah Ikmal. Kalau kau marah lagi kau stres. Okey? Tak, dia makin banyak stres sebab makin banyak orang dekat sini. Dia membuat aku sakit mata. Dia dah tukar map Dia dah tukar peta dia. Tadi lain, ni lain sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kenapa kau jatuh balik? Aku geram betul lah. Kau tengok. Aku rasa dia saja je tau. Dia saja je ni. Korang, aku tak lepas lagi nak naik. Masalahnya ni korang. Aku tak lupa nak naik lagi ni. Ni macam mana? Nak naik pun aku... Okey. Alhamdulillah dapat. Wih, bersyukur dapat naik sekali Baru dapat naik sekali korang. Korang kalau nak main game ni mental kena kuat lah. Memang aku cakap awal-awal mental memang kena kuat sekuat batu. Alhamdulillah. Game ni kalau korang tengah stres jangan main. Aku cakap awal-awal, kalau korang tengah stres tolong jangan main. Aku takut korang baling handphone. Ada juga handphone baru aku ni aku baling. Kau tahu tak, hari tu aku baru beli handphone tau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Alim. Kenapa lagi game ni susah sangat? Siapa yang buat game ni? Ya Allah, aku nak naik, tolonglah. Sekali pun jadi. Aku nak naik sekali pun jadilah, tolonglah. Tolong. Bismillah. Okey, bismillah. Stresnya aku. Okey. Ya Allah, korang, aku tak tipu. Aku memang stres gila ni. Okey, aku cabar diri aku untuk tidak marah Untuk tidak marah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak marah lagi. Sabar itu baru daripada iman. Sabar Ikmal orang baik kena sabar selalu. Kita ni hidup banyak-banyak ujian, okey? Kita hidup sentiasa ada ujian. Kalau kita tak ada ujian tu yang pelik.
Kita dah naik sampai sini. Alhamdulillah. 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 Kita dah naik sampai sini. Hey, bad day? Want to talk about it? Ya Allah, tolonglah aku sekali ni je. Kemalu kena sabar. Kita kena sentiasa bersabar ya kawan ya. InsyaAllah ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tolonglah bagi tahu aku siapa yang buat game Tower of Hell ni. Aku nak pergi rumah dia. Tolonglah korang. Komen dekat bawah. Siapa yang buat Tower of Hell ni? Alhamdulillah korang. Alhamdulillah. Aku baru. Aku baru je naik tau. Ya Allah, tolonglah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi serabut bila banyak sangat orang naik, kau tahu tak? Kau janganlah naik. Aku jadi tak tahu mana satu aku bila dia orang naik sama dengan aku. Ni si J-Boy ni. Geramnya aku. Korang, aku dah tekan lompat tau. Tapi dia tak lompat, kau tahu tak? Dia saja nak scam aku. Daripada tadi aku dekat tempat yang sama, kau tahu tak? Okey. Bismillah. Alhamdulillah korang, kita ada perubahan korang. Kita ada perkembangan. Alhamdulillah. Okey, lompat. Alhamdulillah korang. Okey. Tu kenapa pula jadi batu kat situ? Cepatlah lompat. Ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah. Dalam nak naik atas tu susah. Ya Allah. Kenapalah dugaan hidup aku macam ni? Bukan saja dugaan ni, hidup realiti. Dekat dalam game pun aku kena dugaan. Kau memanglah. Okey, jangan marah Ikmal, jangan marah. Ikmal kena sabar. Kalau Ikmal sabar, Ikmal jadi orang yang beriman, insyaAllah. Okey? InsyaAllah. Apabila kita bersabar, banyak yang kita dapat, insyaAllah. Ya? Alhamdulillah, insyaAllah. Bismillah. Ikmal lo dah stres dah ya. Ikmal lo dah stres. Daripada tadi aku rasa aku dekat tempat yang sama je. Tiada perubahan sama sekali. Ya? Aku masih ada dekat tempat yang sama. Ni kenapa pula ni? Ni aku nak lompat dekat mana ni? Aku tak nampak. Bismillah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Okey. Alhamdulillah ya Allah. Bismillah. Ya Allah, aku dah ada kayak. Ya Allah, korang tahu tak? Aku dah lompat, aku dah sampai dia dekat situ, Ciklah macam tu korang. Dia membuli aku masa. Dah lah. Aku dah fed up dah. Aku main Tower of Hell ni sebenarnya nak menguji kesabaran aku, tahu tak? Kalau macam ni lah gayanya, sabarnya hilang, kau tahu tak? Aku geram betul. Sabar tak? Alhamdulillah, sampai dekat sini. Masa dah nak habis, barulah dapat. Ram je pula. Ni si Jebon ni. Aku sampai sini, kau sampai sini. Lepas tu kau sampai situ, lepas tu aku jatuh. Kau tahu tak? Kau memanglah tai. Geram aku pula. Okey, sekarang dah. Kita tunggu je lah masa. Kita tunggu je map ni. Tukar.
Aku punya topi ni dah macam Ultraman pencen dah, aku tahu tak? Dah macam Ultraman kena buang kerja daripada Ultraman. Korang betul aku. 2, 1. Tukar. Okey, dia dah tukar map. Fed up aku dengan map tadi tu. Memang dia tak nak bagi kita main masalahnya. Okey ni. Waduh, ni lagi susah pula dah. Astaghfirullahalazim. Ni macam mana pula aku nak naik? Aduh, korang. Kenapalah korang suruh aku main Tower of Hell ni? Banyak-banyak game. Geramnya aku, ya Allah. Korang, banyak-banyak game. Kenapa Tower of Hell? Tak ada ke Heaven ke? Tower of Hell. Tak ada ke Heaven ke? Ini lagi susah masalahnya. Ini 50 kali lagi susah daripada yang tadi. Kau tahu tak? Ini kalau main, ada juga ni daripada kau berak. Kau habis berak pun tak siap lagi. Kau tahu tak ni mana ni? Azim. Mana pula ni? Ya Allah, susahlah korang. Korang, aku rela buat matematik daripada main game ni lah. Korang! Sikit lagi korang! Sikit lagi korang! Macam mana tu? Itu macam mana? Ini susah sangat ni. Korang, ini mustahil kalau aku boleh naik. Sebab dia sangat susah. Korang, sumpah dia susah gila. Korang ni susah. Ya Allah weh. Aku tak tipu yang ni. Korang, aku cabar korang main yang ni Kalau korang lepas ni, korang memang pro lah. Roblox ni korang memang raja Roblox lah. Aku nampak. Aku baru nak naik dah terkena laser. Macam mana aku nak naik kalau kau isi laser dekat situ? Siapa yang buat game Tower of Hell ni? Cuba kau bagi senang sikit yang mula-mula. Kau tengok tu dekat atas tu. Banyak lagi kau tak tinggi lagi. Macam mana aku nak sampai dekat yang tinggi tu kalau kat sini pun aku tak lepas? Tolonglah faham. Kita ni nak top up Robux pun tak ada duit tau. Tolonglah. Tolonglah. Aku nak top level kosong daripada tadi ni. Apa benda pun aku tak dapat, kau tahu tak? Nampak sangat aku tak kerja main. Aku baru nak tunjuk yang aku pro main game dengan korang. Wih, kalau macam ni sampai esok tak habis, Mat. Kau percaya cakap aku. Sampai esok aku tak bergerak-gerak ni. Ini susah sangat ni korang. Apa tipu korang? Ya Allah korang, susahnya korang. Aku baru naik tau, aku baru naik. Aku memang benci siapa yang suggest aku main Tower of Hell ni hari tu. Aku memang lah. Kenapa pula tiba-tiba jadi warna putih ni? Ya Allah, tiba-tiba jadi warna putih. Mana lah aku nak nampak?